Okey, kita nak try gewang di RV lagi. Gewang apa, getah 18 ke 19 gram aku tak ingat. Ini pun gewang lama. Okey. Okey, nak tengok ni. Ada orang tinggal bubu dia. Bubu kan sikit-sikit bukan kecil-kecilnya bubu, besar Dia punya umpan dalam tu pun dah kering. Aku tak tahu berapa bulan tinggal. Kalau dah pasang bubu tu, pasang subuh, maghrib ambil pasang maghrib, esok pagi ambil. Ini kau tinggal apa pasal aku cukai. Tak ada rezeki lah kan. Beli rod kat kedai 1 lebih. Beli online pun makan modal agak RM70. Paling murah RM70 Yang lagi murah tak tahan. Ini aku beli kat kedai 100 lebih. Bukan nak cerita tu nak cerita macam-macam juga kan. Cari ikan juga, guna otak lah. Ni kau tengok tepi-tepi ni, banyak apa nama, tali mancing. Dah pandai pakai, bawa lah balik rumah. Tengok ni sampah ni. Apa benda? Itu je lah. Okey, tak rezeki. Assalamualaikum. Gewang di RV memang mantap.